Mereka fashion tersohor tanah air Fizowo mencuri perhatian apabila berkongsi kisah menyentuh hati di sebalik rekaan busana eksklusif yang digayakan oleh pasangan selebriti Fatah Amin dan Amira Othman sempena majlis resepsi perkahwinan mereka di Johor Bahru pada Sabtu. Menerusi hantaran terbaru di akaun Instagram miliknya, Fizowo berkongsi detik-detik istimewa dan inspirasi di sebalik ciptaan indah busana yang disarungkan oleh kedua-dua mempelai. Menurut Fizowo, busana tersebut bukan sekadar hasil rekaan semata-mata, malah ia mengangkat nilai estetika tradisional bangsa Johor yang kaya dengan warisan seni dan budaya. Fatah dan Amira tampil anggun dalam busana bangsa Johor rekaan khas Fizowo menggabungkan keindahan tradisi Johor dengan sentuhan moden yang penuh jiwa coretnya. Tambah Fizowo lagi, setiap perincian busana itu dicipta dengan penuh teliti, mewakili lambang kasih, kehalusan seni serta doa yang mengiringi perjalanan bahagia pasangan tersebut. Setiap helaian benang, tulang belut dan sulaman ayak dijahit dengan doa, manakala setiap perincian mencerminkan kasih dan kehalusan seni rumah fashion Fizowo, jelasnya. Kecil di belakang kita nak minta penuh, ada lagi on the way. Penuhkan. Ini nampaknya VVIP guest kita dia dah ke depan terus. Mina lah jadi budak. Dah ya? Okey. Boleh? Okey, Amira dan Fatah. Okey, anda bersedia? Okey, bersedia? Ready ya? Adik-adik, ready untuk tangkap ya? Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, tradisi ambo-ambo. Kita nak mencabar gula-gula menjadi hasil mereka. 1, 2, 3. Nampaknya mak-mak kat belakang pun nak juga. Patah, tolong Patah, jauh sikit. Mak-mak pun nak juga. Saya cuba. Tangkap makcik. Aish. Ya Allah, belah sana. Patah, Mira, belah sana kosong, belah sana. Oh. Okey, tangkap, jangan tak tangkap. Minta kawal wajah anda ya. Tangkap dengan berhema. Mi dapat. Tangkap lagi. Wow. Yang kat depan ada lagi tak dapat ke? Korang, kita dapat. Ni dah macam kanak-kanak dah. Sini. Itu bapak-bapak. Bapak-bapak sana belakang kau. Bapak-bapak nak belakang kau. Ada lagi tak? Okey. Oh, selonok ya. Ya Allah. Ada lagi. Habis tak? Fikir ni yang terakhir ya. Yang terakhir angkat tangan kalau siapa lagi tak dapat lagi. Belakang sikit. Okey, bakul minta maaf. Bakul kita simpan. Masya Allah. Kita dapat. Okey, itu je acara ambo-ambo tapi yang paling seronok sebenarnya bukan yang penting anak-anak kita dapat guys. Yang penting mak yang seronok sebenarnya. Bapak Amira, terima kasih. Boleh ke atas pelangin. Lepas ni kita ada sesi fotografi, sesi kemuncak. Adik-adik, terima kasih. Siapa yang tengok live ni tadi kita dapat. Thank you. Saya mewakili anda semua. Kita belum lagi. Betul. Nanti saya penting untuk makan beradab ni. Mesti. Sebab ni kena makan selama-lamanya. Sepanjang kehidupan. Sampai syurga. Jadi ini kalau ikutnya secara official di majlis resepsi lah. Ya. Jadi apa kata kita jemput Amira Othman dan Fatah Amin untuk ke meja makan beradab untuk kita teruskan sesi makan beradab untuk majlis perkahwinan pada hari ini. Dipersilakan. Okey, jom.
Ini boleh dapat. Nanti diorang akan datang kat sini untuk makan beradab.